Hello? Ya. Turun. Ada motor. Bagi tahu Echa nak keras. Bukan aku cakap dekat Echa nak keras. Aku cakap dekat manusia bodoh tadi. Korang nak saya spill dekat sini ke? Yang apa yang saya tulis semalam kat story IG ataupun dekat video. Saya rasa sempat untuk for the one video. Sebab aku nak kena tanya Kak Bel dulu boleh ke keluarkan sebiji ke, sebab dia for more 7 video. Aku balik ni sempat lagi shoot rasanya. Silap aku. Dekat sini. Kat sini. Okey, tapi janji dengan aku jangan bagi tahu Siti Maimunah pula. Siti Aisyah. Sebab dia ada reply story IG aku. Dia nak tahu apa yang aku tulis. Tapi dia sendiri pun tak tahu. Janji dulu dengan aku. Janji dulu. Janji dulu. Lagi satu aku nak minta tolong korang sebelum aku spill. Aku nak benda ni, walaupun aku dah tak ada nanti aku dah tak ada kan, aku nak korang keep edit je. Boleh tak? Kita jadikan satu fenomena sebelum bulan 1 tahun depan. Boleh tak? Aku tak minta banyak pun. Macam Karina Kemal. Yes. Duo sibling and duo friend. Aku nak benda tu. Aku perlukan benda tu. Sumpah aku perlukan benda tu. Kalau korang keep on edit, benda tu nama aku akan jadi amat besar. Dan juga aku boleh benefit untuk dapatkan permanent. Okay, janji. 2 sibling, 2 sahabat. Yes. Okay. Dalam story IG ku yang aku post gambar gelang tu, aku tulis bermula dengan D di hadapan dan berakhir dengan E. Aku nak korang teka dalam dulu. Bapak korang ni betul-betul jiwa netizen lah korang ni. Sumpah. Betul-betul jiwa netizen tu. Ada satu maksud, satu ayat, 2 maksud. Minta tolong korang ingat bawa nama Markosyah ni. Alright, aku nak korang keep on edit je. Macam je Aries. Nanti aku balik, nanti aku jumpa. Okay, ambil baju. Hari tu tak sempat. Aku tulis
Don't miss me. Ha, kan betul. Yang keras sini. Apa yang keras sini? Kau ni pagi-pagi duk ajak orang keras-keras. Kau ingat orang lain tak ada kerja nak ajak orang keras-keras ni? Ha? Kau tak payah keras kan? Aku duduk lain ni pun dah keras dah. Keras kecut semua dia dah. Tak boleh keras dah. Aku duduk lain ni kecut. Habis kau tahu tak semua. Lagi kau nak ajak aku keras-keras. Dasar lo. Tai. Lu ajak aku pula keras-keras. Dalam baik ni nak keras apa? Kecut habis semua. Bagi tahu Echa nak keras. Hei, bukan aku cakap dekat Echa nak keras. Aku cakap dekat manusia bodoh tadi. Dia ajak aku nak keras, jom. Dia yang cakap dekat aku balas komen dia. Bukan aku cakap. Tengok Echa keras. Kau ni apa benda kau ni? Tai. Kau jangan memfina tau. Apa benda kau? Fina aku pula pagi-pagi. Oh, dulu aku ajar lagi. Dia cakap aku cakap macam tu. Manggalang Echa bagi mana ada terima kasih yang mana bagi pause tadi. Saya nak beritahu korang, seperti yang dijanjikan, InsyaAllah kalau dapat keluarkan satu video the last moment antara dunia dia dengan dunia aku akan buat lebih paling gempak. Aku akan all out. Aku akan main jiwa benda ni sebab dah memang dengan dalam jiwa dah. Aku akan keluarkan yang korang tak pernah tengok video ni dekat dalam AI. Aku bekerja diri aku yang sebenar. Aku akan kumpulkan seluruh warga-warga mat-mat rempit dekat luar sana sebanyak mana yang boleh. Aku akan buat fenomena yang terlalu besar untuk for the last content kalau dapat, insyaAllah. Sebab aku rasa tak puas hari tu, mungkin ada masalah sebab hujan. Video aku edit video tak jadi sebab orang tak datang hujan. Tapi kali ni aku akan buktikan kat korang. Balik kita tengok Abel ke? Ya, saya pergi balik ni terus pergi tengok Abel dulu lah. Sampai-sampai tu pergi kat Abel. Lah Abel dulu weh. Geng, korang pergi repost video baru saya boleh tak? Video baru saya ngecar. Geng, cuba kau tengok. Dah cukup 500,000 ke? Sikit lagi. Belum. Tak lagi.
Kau mau tengok yang tu, kau tak tengok nanti dia betul-betul lagi betul-betul menangis dan bermain dengan jiwa. I feel it true. Karena aku cuma main what to do. Beras habis. Kalau apa benda nak tengok Beat Markusha dengan Karina. Sebab tu aku cakap keep edit. Keep edit. Masa tu lah korang akan tengok macam mana dunia aku dan dunia kawan baik aku. Bukan nak bersaing, tapi nak membuktikan siapa orang yang boleh hampiri dengan dia. Hello? Ya. Turun. Ada motor. Tunggu. Orang tu. Masuk babi. Bodoh. Sejuk. Bila saya dekat rumah, saya dah beritahu. Tapi kalau ada setengah ni, kalau orang yang bangun pagi macam tadi, macam okey lah. Bangun awal lagi. Aku je lah yang gila bangun awal subuh semua. Engkau bangun awal, kau memang tak percaya langsung kau bangun awal. Mek, start babi. Aku kadang terkejut aku. Lalu rasa semua tidur lagi. Gelang mana gelang? Gelang saya kat rumah. Kan saya dah cakap saya tak boleh bawa. Gelang tu saya tak boleh bawa sebab takut putus. Sebab saya ada benda nak kena buat dengan benda tu. Kalau putus benda tu memang tak jadilah. Memang takkan jadi benda tu. Kenapa aku tak boleh slide ke tepi ya? Bel, terima kasih Bel. Bel ni memang peminat aku ke apa? Hai dalam live aku ni. Tadi orang kopi dekat YT. Kopi dekat YT masuk dekat. Nangis malam. Hujan dia di sana. Kau tahu semalam kat sini kita orang tengah masak-masak, tiba-tiba tu siap. Apa tu orang panggil? Tiba-tiba gempa bumi. Saya nak live ni.
Aku dah dekat 100 kali dah. Dulu Mak Mal jaga anak akak sebaya dengan Rania. Mak Oh, ya. ada. Busuk lah. Betul lah dulu. Kalau sebut sebaya Rania tu, Abang Ali sakit dengan rilis kena hold 2 minggu lagi. Tapi tak 8 tu. Betul. Sebab tu saya cakap, kalau kau dengar cerita kena hold, mungkin boleh buat lagi untuk konten Aisyah. Mungkin lah. Tapi korang sama-sama korang doakan Alif. Bel, terima kasih. Oh ya, alamak, aku tak buat lagi pleaser tu lah. Ed ambil tu water tu G2G ni nak buat video ni. Video G2G tu bagi. Akak suka Markusha. Terima kasih. Okey geng, saya nak sambung mandi sekejap. Saya nak mandi, saya nak siap-siap nak kemas-kemas barang sebab nak balik ni. Okey, sekejap lagi saya dah siap-siap, saya live balik. Okey, boleh? Lepas tu kita jumpa dekat KL nanti. Dekat KL nanti kita dah boleh live borak dengan korang semua dah macam biasa dah. Okey.